Assalamualaikum, Tuan Rashid. Waalaikumsalam Cik Zubi. Apa khabar? Okey, baik. Saya seorang kajian kerajaan di sektor kesihatan. Macam ni tuan, masalah yang dihadapi sekarang ni dalam sektor kesihatan ni. Baru-baru ni sektor kesihatan ni dilanda satu masalah yang agak besar tu, iaitu kekurangan staf. Kiranya dalam setiap fasilitis kerajaan tu memang kami kekurangan staf. Dan tambah pula pada masalah tu lagi dengan masalah tempat kerja lah, dengan kawan sekerja. Okey, yang pertama sekali, kawan sekerja ni suka hilang semasa waktu kerja. Macam mana hilang tu macam mana tu Cik Zubi? Okey, mula-mula lepas tampering tu dia buat kerja sikit, hilang dekat 1 jam. Kata alasan nak pergi minum air, tapi hilang dalam 1 jam lebih. So bila time dia hilang tu, masa dia hilang tu, kiranya beban kami tu akan naik lah sebab kami dah kekurangan staff. Dah kurang staff dah. Kiranya pesakit yang datang tu, kiranya masa waiting dia tu akan jadi lagi lambat. Lagi lambat. Oh. Dan maknanya beban tugas tu katakan sepatutnya bertugas di kawasan tempat kerja tu dalam 2 orang ke 3 orang, tiba-tiba seorang hilang. Jadi akan situasi tempat kerja tu kan. Kiranya beban kerja tu walaupun dalam tempoh 1 jam tu, kiranya beban kerja kami akan meningkat lah. Bukan kami nak tak boleh cover ke apa. Tapi masalahnya benda ni setiap hari berulang. Lepas tu kerja yang diamanahkan tu memang macam buat kerja tu sambil labor lah. Bukan saya nak kata semua orang ni. Contoh kalau dalam 6 orang kawan sekerja tu, hanya 2 orang yang bermasalah. Bukan saya nak kata semualah, hanya 2 orang yang bermasalah. Dan lagi satu tidak bersikap profesional terhadap pesakit. Disebabkan dia senang katalah malas bekerja. Kalau dia dah nampak pesakit terlalu ramai, dia akan marah kepada pesakit lah. So dia menunjukkan macam kalau biasanya masalah ni public takkan tengok dia seorang saja. Dia akan pandang semua kaki tangan kesihatan. Dia orang akan anggap semua kaki tangan kesihatan ni yang bermasalah. Kedua selalu suka ambil cuti kecemasan ataupun tidak hadir. Ya, betul. Tidak hadir ataupun missing action. Tak ada khabar. Kiranya dia nak ambil cuti ke apa, tak inform. Dan masalah ni sama juga akan berlaku, kami akan kekurangan staff. Bila seorang ni dah buat hal, maka kami kena perlu atur balik lah segala perancangan dalam fasilitis kerajaan tu supaya perjalanan fasiliti tu berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang komplain. Sekarang kan sakit suka buat aduan CISPA. So kalau boleh tu kami nak elakkan benda tu. Sebab kalau kami terima aduan CISPA tu, bukan dia seorang je kena. Kami semua sekali terbabit. Semua sekali kena jawab sebab dia keluarkan aduan CISPA tu terhadap fasilitis kerajaan, bukannya terhadap individu tersebut. Itu yang masalah-masalah yang hadapi lah. Ada tak macam pertama sekali untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada tak Encik Zubi beserta rakan-rakan memaklumkan kepada penyelia akan kehilangan beliau di tempat kerja tu? Lepas tu ada tak berhubung dengan beliau secara WhatsApp ke, telefon terus direct dia ke mana lokasi dia menghilang tu di tempat kerja tu? Adakah dia masih berada dalam kawasan ataupun gaib terus sampai pukul 4.30?
Mana part tengah baru ada Cik Zubir. Kalau kita tengok. Okay, yang pertama sekali tu kami pernah memaklumkan benda ni kepada penyelia yang bertugas. So penyelia bertugas tu dia sepatutnya kena buat rondaan. Tapi penyelia tu pula suruh kami pula yang mencatat masa. Bila dia hilang, waktu dia hilang, ke mana dia pergi. Tu kami tanya dekat penyelia. Kalau kami nak buat semua benda tu, siapa nak kerja dekat lapangan? Siapa nak tengok patient? Yang kedua tu, dia tu hilang tu adalah kadang-kadang tu dia akan hilang terus. Dia datang, punch card, dia akan hilang terus. Dia akan tuju muka sekejap, lepas tu dia hilang terus. Kata dia sakit. Dia akan bagi macam-macam alasan lah. Dia kata sakit perut lah, demam lah, itulah ni semua. Dia akan hilang. Dia akan hilang. Bila penyelia ataupun pegawai yang menjaga tu cari, masa tu lah dia orang kata apa, cacing panas kan, pergi cari MC. Dengan alasan dia nak cover balik lah kesalahan dia tu. Pergi ambil MC. Kata dia tak sihat. Tapi masalahnya benda ni bukannya sekali dua kali. Tapi dah kerap kali berulang dah. Tapi tiada sebarang tindakan daripada penyelia. Penyelia pula kata kami yang perlu mencatat masa semua. Penyelia tidak membuat pemantauan secara detail berkenaan dengan kehilangan pekerja ni lah semasa dalam bertugas. Ya, ada betul. tak penyelia macam dia buat macam pertama sekali surat warning letter ke dulu bagi bertanyakan berkenaan dengan status kehadiran dia bekerja di tempat Cik Zubir? Adakah maksud saya warning letter tu amaran pertama, amaran yang kedua, amaran yang ketiga sebelum diadakan sesi kaunseling dulu kepada pekerja tersebut, dan juga penyedia mengambil tindakan seterusnya seperti surat tunjuk sebab kepada mereka yang selalu hilang. Pertama sekali ni penyelia ni hanya secara verbal warning saja. Dia tak keluarkan surat apa pun Dia akan verbal warning saja. Amaran melalui mulut ataupun dia akan tanya WhatsApp status dia. Contoh, kalau penyelia tu tak banyak kali call, tanya dia dekat mana kan. Macam tadi saya kata tadi, dia akan bagi alasan dia tak sihat. So masa tu lah dia nak pergi cari MC. So dia nak cover balik kesalahan dia. So setakat dia masuk kerja dalam beberapa bulan lah, dekat 6 bulan macam tu, dia masih lagi buat benda yang sama. So kami pun tak tahan. So kami kerap kali dah jumpa penyelia tu. Dalam tempoh lepas 6 bulan tu, baru penyelia keluarkan satu warning letter. Tapi dalam tempoh 6 bulan tu, dia dah buat macam-macam dah. Hilang, tak datang kerja, apa semua, dia dah buat macam-macam dah. Lepas 6 bulan tu, baru penyelia keluarkan satu warning letter. Walaupun keluar warning letter tu, dia masih lagi buat benda yang sama. Dia macam seolah-olah dia rasa diri dia kebal. Tak ada siapa akan ambil tindakan. So kami pun anggap penyelia ni macam tak ambil kisah sangat. So kita cadangkan macam ni. Kita tak nak langkah pihak atasan terus. Kita ikutlah step by step. Kira penyelia ni tak nak ambil tindakan, kita pergi jumpa next dia tu. Bila jumpa next dia tu pun sama lagi. Dia kata, oh ni bukan kerja saya. Sepatutnya penyelia kamu lah kena ambil tindakan. So benda ni saya nampak macam tiada solution, tiada penyelesaian. So kami buat keputusan untuk jumpa pegawai kesihatan daerah. Pegawai yang paling atas sekali lah. Jumpa dia dan last baru penyelia ni pun baru nak mula kerja dia lah. So selama ni kami baru ambil tindakan. Nak ambil tindakan. Baru nak ambil tindakan semua tu. Sebelum tu dia hanya berdiam diri. Dia buat macam enda tak enda je.
So bila dah jumpa pegawai atasan sekali, baru dia rasa macam kepanasan, baru dia nak ambil tindakan. So baru dia keluarkan warning letter, lepas tu surat amaran apa, surat tindakan tata tertib. Last baru diproses benda tu. So dari sini kami nampak macam contoh penyelia tu, dia memegang amanah yang besar. Sekurang-kurangnya dia perlu menyelesaikan masalah yang situasi yang dihadapi itu. Betul tak tuan? Okey, sekarang ni staff yang hilang tu, dia purata MC ada ambil sebulan tu, adakah di hospital tempat yang sama bekerja tu? Ada juga. Alasan dia tersedat. Ya. Saya rasa macam story Cik Ruby ni seperti macam cerita Piramli, Cikgu Syahri. Masa-masa mana dia hilang. Ya, betul. Okey, bila itulah masalah biasa kita tengok bila penyelia tak nak ambil action. Jadi anak buah berada dalam keadaan tekanan. Terutamanya khususnya yang bekerja di lapangan seperti di pejabat kesihatan ni saya tengok. Ya. Contohlah kita ambil simple lah contoh. Pegawai kesihatan yang bertugas sebagai MA, Medical Assistant di bahagian kecemasan. Ya, betul. Dia unik kecemasan biasanya di hospital-hospital. Tekanan kerja tu berada dalam keadaan paling tinggi saya tengok kat situ. Di mana pasien datang tanpa henti, tanpa non-stop saya tengok. Contoh di hospital Putrajaya lah saya tengok kan, non-stop. Jadi bila salah seorang MA tu tiba-tiba hilang, yang sepatutnya bertugas shift pada hari tu dalam 3 orang, bila seorang hilang 2 orang nak cover dalam 50 pasien datang dalam waktu serentak. Jadi tekanan yang maha hebat lah. Jadi betul. So, jadi pertama sekali saya cadangkan agar penyelia di tempat tuan apabila dah mendapat teguran daripada pegawai kesihatan daerah, boleh tak listkan nama pegawai yang bermasalah tu, kita bawa dulu ke sesi kaunseling ke dulu dengan unit integriti ataupun bahagian integriti Kementerian Kesihatan supaya dia diberi kaunseling terlebih dahulu kalau staf macam ni. Jadi sebelum listkan nama, rujukkan nama dia dulu ke bahagian integriti lah Kementerian Kesihatan. Itu panggil apa? Kat sana panggil apa? Unit inspektorat ke bahagian inspektorat? Tak, yang ni unit apa? Bahagian sumber manusia juga. HR juga. Bahagian integriti, ya. Bahagian integriti. Ya. Okey, bahagian integriti dekat Kementerian Kesihatan dia buat tindakan tegas ke ataupun macam biasa-biasa tu? Biasanya win-win situation lah tuan. Win-win situation juga. Ya. Kalau ikutkan pejabat kerajaan biasanya situasinya sama saya tengok. Ya, betul. Kebanyakan sama lah. Kebanyakan sama lah saya tengok. Seperti juga berlaku di tempat kerja saya. Biasanya kita bagi warning letter dulu lah tuan. Perempuan 3 kali, panggil dia pula secara lisan. Lepas tu kita bagi surat tunjuk sebab tak jalan juga. Kita listkan nama dia dekat bahagian integriti supaya dapat ceramah kaunseling dulu. Ya, betul. Dia dapat surat daripada bahagian integriti tu, dia fikirlah 24 jam pula. Nama aku dah naik bagi ceramah ni yang sudah. Kiranya kena bagi saya staff macam ni kena bagi kaunseling dulu lah supaya tak bagi susah dengan orang lain. Bagi ceramah apa semua kat dia, ajak dia latihan dalam kumpulan, join dalam aktiviti bahagian integriti biasa buat tu. Dia rasa perik sikit lah. Lepas tu kita terang sikit lah risiko kalau dia tak nak datang kerja tu, hilang selalu. Jadi kebanyakannya kalau saya tengok dekat jabatan tempat saya kerja sini, automatik boleh tu kan. Sebab dia takut Lama-lama dia kena sekat. Lama-lama dia kena sekat. Lepas tu gaji dia kena tahan. Dia takut tu. Sebab dekat tata tertib ni dia yang saya, dia lah pengalaman yang saya ada lah sendiri. Dia ada 7 tindakan tata tertib tu. Jadi, banyak juga tu. Ada 7. Jadi antaranya boleh secas kat dia. Itu kalau hilang barang. Kalau macam tidak hadir bekerja ni adalah satu kes yang serius lah. Sepatutnya dia ada dan dia tidak ada suatu tugas.
Sekurang-kurangnya seminggu ataupun seminggu daripada tarikh itu dia kerap melakukan kesalahan yang sama, boleh dah HR tu buat apa yang saya beritahu tadi lah. Betul. Contoh kalau kita tahan kerja, tahan gaji dia ataupun tahan kerja, itu satu kes yang serius lah dekat situ. Jadi insya-Allah dia akan pulih automatik tu kan. Ada insaf lah tuan. Insaf tu. Betul. Jadi dia takkan MA tu, contoh MA yang hilang tadi dia akan kembali di tempat kerja. Ya, betul. Harap-harap dia kembali. Okey, itulah pandangan saya sebagai seorang rakan pejabat awam juga, supaya tindakan-tindakan seperti ini dapat diambil dengan secara bijaksana dalam win-win situation lah. Sebelum kita bawa ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu bahagian integriti ataupun unit inspektorat tempat kita bekerja lah. Jadi saya harap tuan mendapat sedikit petunjuk ilmu daripada saya sebagai rakan di sini. Semoga staf yang bermasalah tu, kita ada banyak lagi solution tuan. Selain daripada yang saya cakap tadi. Banyak. Kita boleh brainwash dia sampai dia okey lah. Cuma itulah kita kena brainwash dia. Dan kekangan masa juga. Tak cukup latihan ceramah, kita bagi dia buat macam latihan dan kumpulan ke apa semua. Macam-macam lagi lah situasi yang kita boleh buat sebelum sekiranya tidak ada langsung di tempat kerja. Contohlah ada juga berlaku di tempat kerja saya sampai setahun tak ada bekerja. Lama. Sebelum kita buat SSPA ni ada kes setahun tak ada di tempat kerja. Jadi kita terpaksa ambil tindakan untuk buang dia daripada kerja lah. Tapi bijak juga tuan, tiba-tiba lepas tahun tu dia tahu dapat surat tata tertib, dia datang. Biasanya macam tu lah tu. Dia datang secara tiba-tiba. Sebabnya bahagian integriti dah datang bawa surat amaran kat dia, dan dah ada keputusan lah yang menyatakan bahawa dia dalam proses untuk dalam hukuman tata tertib untuk dibuang kerja. Elok minggu depan datang. Alhamdulillah. Takut tak dapat gaji. Tapi gaji kena tahan sikit lah. Ya, betul. Okey kan? Rasanya dah cukup kan? Cukup tuan. Okey. Terima kasih tuan atas cadangan dan pandangan tuan dalam mengatasi masalah saya ni di tempat kerja ni. Baik. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.